Bermakna dalam 10 tahun dia tidak makan, dia tidak bayar kereta, dia tidak bayar rumah, dia tidak biaya anak sekolah, dia tidak guna telefon bimbit, baru dia mampu simpan 3 juta tau. Saya beli ini kemarin 10 hari bulan Februari. Kita nampak secara jelas nama Azam Baki dan dia pegang 17.7 juta saham yang bernilai 800,000 dalam syarikat ni. Namun dia menafikan. Ya. Bermakna apa? Sistem SSM yang salah. Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang salah. Dia tuduh SSM yang salah. Baik. Seterusnya, dia pegang lagi saham di sebuah syarikat bernama Awan Biru Teknologi. Sebanyak 4 juta lebih saham, nilainya lebih 1 juta. Campur lagi pada hujung tahun 2021, beliau pegang lebih kurang hampir 1 juta ringgit nilai saham. Semua campur 3 syarikat ini adalah berapa banyak? Lebih kurang dalam 3 juta ringgit. 3 juta ringgit. Di mana dia dapat wang sebesar itu untuk beli ini saham. Jadi bagaimana dia boleh membiayai saham ini semua? Ini tidak masuk akal, tidak munasabah. Saya telah kira gaji dia kita anggaplah gaji sebagai ketua Pesuruhjaya lah, terus 2 lah, termasuk allowance macam-macam semula dalam 25,000. 25,000. Bermakna dalam 10 tahun dia tidak makan, dia tidak bayar kereta, dia tidak bayar rumah, dia tidak biaya anak sekolah, dia tidak guna telefon bimbit, baru dia mampu simpan 3 juta tau. 10 tahun dia tak, isteri dia tak beri baju, isteri dia tak makan juga, seluruh keluarga dia tak makan, baru dia mampu dalam 10 tahun dia simpan wang baru dia mampu membiayai ini 3 syarikat saham ini. Okey? Seterusnya, di bawah Pekeliling Perkhidmatan Awam, bilangan 3 tahun 2002, 24 tahun dulu sudah diwatakan nombor 23 kurungan I secara terang, penjawat awal hanya boleh pegang saham sebuah syarikat paling banyak maksimum hanya 100,000 sahaja. Menurut laporan daripada Bloomberg semalam, ada yang menyampaikan berhubung corporate mafia. Saya telah baca keseluruhan laporan daripada Bloomberg. Okey? Dalam tu disebut ada 20 orang mengetahui tentang ini kegiatan corporate mafia ni. Dan ada 7 saksi telah diinterview, telah ditemu juga oleh wartawan Bloomberg. Di dalam termasuk pegawai SPRM, termasuk pegawai penyiasat. Okey? Dalam kumpulan corporate mafia ini, ya, terdapat nama Chin, terdapat nama Lim. Okey, saya pun tak tahu ini orang siapalah. Chin dengan Lim. Di dalam tu saya nampak mereka bersasar target syarikat-syarikat public listed ini dan mereka mencari salah ini syarikat. Lepas tu mereka lapor kepada SPRM. SPRM Azam Baki akan bersekongkol dengan ini corporate mafia beberapa orang ini untuk merampas syarikat orang, untuk ambil alih syarikat orang dengan cara paksa. Jika kamu tidak akur, dia akan tangkap kamu, siasat kamu, sumpat kamu masuk lock-up. Ini baju dia. Dia akan malukan kamu dengan ini baju. Lock-up SPRM, dia akan hina kamu dengan baju ini. Lepas tu, dia akan cadangkan pertuduhan kepada pendakwa raya. Ini menurut apa yang disiarkan oleh Bloomberg. Jadi, Azam Baki sekarang bersekongkol, bersubahat dengan ni corporate mafia untuk rampas syarikat orang.
Jadi Lim itu tunjukkan pistol dia kepada mangsa tersebut, dan mangsa tersebut telah pergi buat laporan polis. Okey, Azam Baki telefon polis. Dia telefon polis berdasarkan apa yang saya lihat dalam laporan Bombat. Azam Baki telefon polis, panggil polis, serah balik pistol tu kepada Lim. Ini apa ni? Sampai polis pun dia mau masuk campur. Ini terang-terang salah guna kuasa. Akhirnya, Bombat telah hubungi SPRM, telah hubungi Azam Baki. Namun, Azam tidak mau ulas, tidak mau bercakap dengan wartawan Bombat. Dia enggan mengulas. Oh, apabila dia panggil saya enggan mengulas, saya enggan bercakap, itu salah. Apabila dia dituduh terlibat dengan kesalahan, salah laku, dia dipanggil, dia enggan menjawab. Ini adalah dua darjat tau. Double standard tau. So persepsi sebegini hanya ada satu jalan sahaja, iaitu beliau harus letak jawatan. Kalau dia tidak letak jawatan untuk disiasat, maknanya ada orang lain yang mesti suruh dia letak jawatan. Dari segi undang-undang, yang boleh beri arahan itu adalah Perdana Menteri sendiri. Perlembagaan kita jelas dan Akta SPRM pun jelas. Semuanya atas nasihat seorang Perdana Menteri. Selagi mana Tan Sri Azam Baki tidak melepaskan jawatan atau masih berada dalam jawatan, selagi itulah rakyat akan merasakan dia sekarang ini sedang dilindungi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selagi dia masih Ketua Pesuruhjaya SPRM, selagi itulah dia masih dilindungi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau perkara ini berlarutan, ini akan menimbulkan satu masalah syakwa sangka yang besar. Ada yang bagi tahu, oh kita buat Suruhanjaya bebas, kita buat RCI, kita siasat. Tidak boleh. Tidak boleh. There's no such thing as an RCI. Dia kena disiasat oleh pihak berkuasa, tetapi sebelum dia disiasat secara terbuka untuk apa-apa elemen kesalahan jenayah sekiranya ada, dia kena tinggalkan office dia tu. Sebab jawatan dia tu terlalu tinggi. Takkanlah ada orang berani nak siasat Ketua Pesuruhjaya SPRM. Yang akan decide siasat ke tak Azam. Now it's the same thing. So, seperti mana Tuan Rafi cakap, there is no other explanation. There is no justification. Of course, Azam Baki pun ada presumption of innocence. But if he is serious, if Anwar Ibrahim is serious, if what they say, they mean what they say, bukan main cakap kosong, Azam should have no problem to take garden leave. In fact, better still just leave. Too many scandals. Tapi first, jangan guna MACC. Yang kedua, please leave. You nak ambil garden leave ke, you nak letak jawatan ke, that's up to you. Get legal advice and do it. But what you cannot do is you can't sit as a MACC chief and continue to do your job as a MACC chief. Jangan kita lupa, awal tahun 2022, Anwar Ibrahim dekat Dewan Parlimen, dia membuat perhimpunan, dia cakap apa? Tangkap Azam Baki. Tangkap Azam Baki tahun 2022, awal tahun 2022, satu perhimpunan dia yang sebut tangkap Azam Baki. Dia print lagi itu gambar Azam Baki dekat wang US tu. Dia taruh muka Azam Baki dekat situ. Selepas menjadi Perdana Menteri, semua berubah. Otak berubah. Segalanya berubah. Ini manusia ada dua darjat tau. 2-3 darjat, saya pun tak tahu berapa darjat lah. Jadi, saya memohon pihak polis, saya telah membuat laporan polis hari ini. Saya memohon pihak polis ambil tindakan segera, siasat segera